Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Nazla. 'Pada konten kali ini, yo bro, what's up? Hari ni Nazla tak make up macam biasa. Kalau Nazla tak make up, Nazla akan jadi ganteng. So guys, untuk konten hari ni, apa yang Nazla nak buat ialah, cuba tengok Nazla kat mana. Tengok ni bag Nazla ni. Sebenarnya guys, konten kali ni adalah konten Nazla kena halau rumah guys. Atuk rumah Nazla dah suruh keluar. Oh, kembang dengan hidung orang nangis ni. Okay guys, sebenarnya tak ada. Siapa kentut tu? Tak kasut-kasut. Okay guys, untuk konten kali ni sebenarnya Nazla nak terjah rumah Sherina Marcella. Sebab hari tu dia dengan Faed dah terjah rumah Nazla guys. Biada. So guys, untuk kali ni Nazla pula nak balas dendam dekat dia. Nazla nak terjah rumah dia balik. Tapi bukan terjah saja. Nazla nak double triple. Nazla nak tidur rumah ni guys. Nazla sleep over rumah. Tengok Nazla dah bawa snack-snack, jajan-jajan. Nazla dah bawa bag untuk tidur rumah dia. Jadi kita tengok reaction dia. Mesti dia macam, beda tidur rumah share. Beda. Tak ada. So guys, sekarang kita roger share dulu. Kita tunggu dia turun bawah. Mesti dia ingat Nazla seorang je. Mesti dia ingat Nazla bawa diri. Dia tak tahu Nazla bawa berguna-guna dekat sini. Kita tengok reaction dia lagi, okay? Lama betul lah share ni. Mana Marcella ni? Yeah! Marcella! Wait, apa? Lambat ke? Share. Lambat sangat siapa apa kat aku tadi? Dia ada orang Afrika. Afrika? Dia minta tolong share tape card. Share pun macam Oh, tape card. Dia tak ngorak share kan? Tak. Dia minta tolong je. Nasib baik dia tak ngorak share. Share lambat, sorry ya. Oh, sebab Afrika tu yang minta tolong tu yang share lambat? Ya, sebab tu share lambat. Share sekarang ni share tak nampak ke Nazla bukan datang seorang. Nazla datang berdua. Wait, berdua. Betul-betul berdua. Wait, dengan snack dia off makan. Yeah, dengan snack share. Of course. Lah, wait, why? Useless mah? Yeah, this is bagi senang bernafas share. Oh. Share sebut apa? Salah semua. Salah semua. Salah semua share. Salah semua. Wait, ini first time Nazla datang rumah share. Yeah, Nazla tak pernah datang rumah share guys. Yeah. So this is why I come to your house. I want to revamp because you dia come nak to my house. revamp. Ya, hari tu dia Oh my god. hari tu share apa rumah ni? Share datang rumah Nazla. Sekarang Nazla datang rumah share. Nazla teringat nak tengok rumah share macam mana. Wait. Nanti tengok share buat live kan, background rumah share tu cantik sangat. Ada rumah share kecil je. Ya ke? Tak sabar lah. Jom. Okay, jom. Let's go. Let's go guys. Kita naik ke rumah Marcella guys. The one and only. Ya. Let's go. Okay guys, ni ialah keadaan lift. Damn, lift kita mesti ada cermin tu. Kat sini lah para mama tina ya. Nazla rasa nak pindah ke mesti. Pindah sini. Wait, tahu tak dekat rumah share dekat depan tu ada kosong. Serius lah? Depan rumah share je? Ya. Okay. Masuk. Yeah, kita dah sampai ke tingkat berapa ni share? Tak boleh beritahu. Tak boleh tadi tut. Oh ya. Tut, tak boleh beritahu guys. Okay. Share dah tap. Sumpah lah, depan rumah share dia kosong lah. Ya, nak tengok. Tapi rumah share paling hujung. Oh, pada hujung. Hujung sekali tu? Ya. Okay. Dia ada kosong depan tu. Tapi tak tahu siapa dia punya owner. Oh, dia ada buku tak dekat website mana-mana, tak tahulah. Tak pasti tu lah. Kena tanya agent share kot owner rumah share. Alright, boleh. Okay, kita tak boleh ni, kita tak ada takut nampak number rumah share. Oh my god. Ada bukan. Bukan itu Nazla ke share? Oh, bukan okay. Diam. 1, 2, 3. Oh my god. Wow. Share kasut letak mana? Letak di sini. Okay. Sumpah rumah share comel weh. Rumah share macam Aslah lah. Oh, Nazla pernah pergi rumah Aslah waktu sementara yang Aslah makeup Hazan. Oh, damn. This is my house. Just a simple one. Share sumpah comel. Okay, kita pergi dapur dulu. Dapur dulu. Oh my god, Share masak ke Share? Masak je.
sampai. Tapi Syed tak ada tempat letak macam nampak tak ni. Syed letak situ. Oh, yelah bukan nak share macam nak masuk Christmas station kan. Banyak sangat. Syed tak ada gas. Jadi Syed pakai ni je. Ni apa elektrik? Gas Ya. kecil? Gas kecil. Oh, gas kecil. Tapi kau not bad lah dapur share. Ya, untuk dengan orang okey lah kan. Ni ala ni Syah. Syah masak apa? Oh, itu tak ada. Oh tak ada, dia mana apa Tak macam tu ada, eh? memang macam tu. Oh, Ya. gila ah. Nazra dah mula macam dah duduk seorang-seorang ah. Teracun dengan share. Okay, ni dapur share guys, dia macam lurus, so cute. Ni apa peti ais dia. Ya. Ni bahagian kasut-kasut share. Damn. Ya. Kat sini. Oh, ni dia bahagian apa ni share? Ni bahagian bag-bag kan? Tak orang friends bagi. Oh, gambar siapa ni? Oh my god. Oh my god share. Gambar mak dengan family share. That's cute. Ya. Boleh tunjukkan share? Okey je. Okey je kan? Macam lah korang tak tahu kan? Guys, tengok ni. Mak dengan Syah. Sumpah, friends bagi ke? Friends bagi. Ya, ni waktu bersih waktu Syah mat ya? Diorang okey sendiri? I think so. What? Oh my god. Comel lah Syah mat sumpah nak nak tengok. Okey ni gambar Syah dengan mat. Oh, belakang tu dengan mak-mak semualah. Okey. Ni ruang tamu Syah guys. Apa Syah? What do you think? Oh my god. I think Sama je kan macam Aslah punya. Cuma Aslah dia decorate. Ah, Semua dia decorate. ya, dia decorate. Tapi Syah dia macam minimalist. Ya, just simple-simple je. TV ni Syah boleh buka ke? Ada Android box ke? Tak ada. Oh tak ada, dia just macam hiasan lah. Ya, biasa je. Oh ni, oh my god. This is the sofa guys. Ya. Ni dia empuk sikit, empuk tak empuk tak? Oh okey lah kalau buat Okey lah. tidur. Okey lah. Okey lah. Nazar bagi berapa 10 tak yarik lah. Okay, yang ni mesti empuk, Kita cuba Duduk. Oh damn. Ni macam okey. Okey lah, comel lah guys. Ni dalam ni apa Syah? Ini ada banyak baju. Oh, ambil baju tak payah buka lah. Oh. Kayaknya almari Syah kat sini pun ada, dalam bilik pun ada. Betul. Saya beli ni sebab dekat dalam tu macam nak roboh dah. Dia nak roboh banyak sangat. Ya, beli yang ni je. That's cute. Oh, damn. Selalu buat review. Beli tak? Oh, ya ke? Nanti Dia selalu duduk sini. Yelah weh. Ya. Nanti kalau tengok live share, selalu nampak background ni. Syah masih kena duduk ujung-ujung ni eh? Ni gambar review dia guys. Review yang belum siap ya. YB. Guys, beli dekat share guys. Yeah, Syah buat lah ke tadi? Sempat menjual? Sempat. Patutlah ada lipstick kat tangan dia, tengok sikit. Ya, look. Oh, bagus Syah, work hard. Ya, dekat share. Kerja keras. Ini semua fans lu bagi ke Syah beli sendiri? Ini ada yang orang bagi. Ni Iqbal nak bagi. Ingat? Oh, Ika mana bagi? Lagu Ui, mata dia boleh gerak lah Syah. Ya. Syah tak takut ke dia gerak sendiri mata dia? Tengok ni. Banyak dia yang boleh gerak. Ya, weh. Boleh gerak sendiri kan mata? Oh, no. Oh, maga. Ada rasa dia gerak tapi dia gerak sama Syah kan? Syah dah takut. Okey, ni bahagian TV Syah. Syah, bilik boleh masuk ke? Boleh. Boleh? Tengok bilik. Okey, nak tengok. Bilik paling nak saya jadi selerak sikit lah. Meja, saya punya meja makeup. Nazar tak percaya dengan selera Syah tu. Nazar tak percaya. Oh my god. Okay, you ready guys? Tengok reaction Nazar dulu. Waduh! Cantik lah guys. So pretty. Yes, look. My room. Sarah. Sumpah Syah ni cozy gila. Serius. Oh ni iPad dia. Cantik Syah. iPad dia colour ni ke? Dia colour apa? Dia memang colour tu lah. Colour apa Pink. What the heck? Nazar rasa nak beli lah. Nak beli semua Sumpah Nazar datang Syah. Dia jadi teracun macam-macam benda. Oh ni bahagian meja makeup normal lah perempuan. Tak siapa yang betul-betul kemas lah. Kan? Weh, baik doh. Dah tak percaya dah duduk rumah Syah sekarang. Ya. Okay, ni katil share. Katil share memang ada macam-macam colour mix eh? Mix Sekarang colour. dah ada punya cadar-cadar yang matching. Comel lah. Oh ni lah almari yang Syah kata nak roboh tu. Syah dah betulkan. Oh ya ke? Nasib baik Syah betulkan. Cepat. Kita nak tengok view lah. View Syah mesti lawa ni. Share. Cuba tengok. Oh, not bad lah. Ni guys view dia. Betul dia dah macam. Mana pool? Oh kat situ ke? Macam tutup. Oh, chemistry mana-mana tak boleh swimming eh? Oh, dia siang je. Syah tak boleh swimming eh? Why? Tinggal sini nak setahun dah.
Tapi tak pernah swimming lagi. Tak tahu kenapa. Lekpon pun tak pernah swimming kan? Kau Lekpon pernah main? Pernah. Sofi kan? Pernah. Baik. Okay guys, sekarang ni kita dah tengok semua rumah share. So far Nazia tengok rumah share sumpah cozy. Nazia rasa macam tenang weh, serius. Dia macam vibe-vibe duduk rumah seorang. Ya. Oh my god, Syah. Nak rasa kata Syah, empuk tak? Try. Oh damn! Damn. Empuk weh, sedap tidur. Tidur weh. Ini pilihan yang baik untuk sleep over rumah Syah. Ya. Baik tu. Best lah Syah. Nazia tak rasa nak pindah ke? Nazia nak pindah. Nazia sekarang tengah cari rumah tau. Nazia dekat view-view pun tahu Nazia tengah cari rumah. Tapi Nazia tengah cari rumah. Macam tu lah. Dia cari rumah. Cari rumah hang cari rumah. Sumpah guys, joke tu daripada joke genting tau. Jangan Ah. tunjuk mat. Kalau korang nak tahu, kita tak sebab cerita lagi. Sebab apa, tu Chef. Dia sebenarnya waktu tu kita orang nak pergi sesat jalan. Lepas tu kita orang nak tanya seorang lelaki bekerja kontraktor tu. Okay, mak yang nak tanya. Mak panggil abang. Sekali abang tu kalih. Dan kita orang bukan nak menghina ke, bukan nak kata. Dia just, abang tu mata sebelah dia juling. Kita orang tak gelak kat abang tu tau. Tapi kita orang gelak kat mak. Mak punya isu. Mak dengan suara dia. Mungkin mak tak expect abang tu juling kot. Ya kot. Mak waktu mak panggil abang tengok sini. Lepas tu abang tu kadang-kadang dia macam Weh, aku tak ada lupa. ya. Mak macam sudah. Terkejut aku tengok dia. Tapi itulah reaction mak lawak kan. Dia macam terkejut tengok muka abang tu. Tapi itulah cerita dia. Tapi lah Syed. Tapi. Okay, so guys, so far inilah rumah share. Agak sumpah memang cozy sangat. Nazia rasa tenang. Tandas boleh tengok kan Syed? Kau boleh? Betul ke? Boleh je tengok. Okay. Macam. Okay, Not? Kita tunjuk yang belah ni je. Tandas dia kecil je. Oh, tandas dia tak payah tunjuk lah. Okay, tandas dia. Okay, tandas dia macam kecil lah untuk rumah seorang. Tapi cantik tandas share. So, jomlah kita ke depan balik. Yeah, this is share house. Nazia akan buat montaj rumah share. Korang layan montaj tu. Masa korang rasa bagus cantik. Duduk rumah share. Kan? Adakah ini konten pertama yang Nazia buat tour rumah share? Ada juga konten share. Oh, ada share buat tour ada rumah share? Ada. Oh, okay guys. So, Nazia rasa ini sajalah terjah rumah share. Mungkin lepas ni kita ada konten berdua lagi, share. Oh my god. Dekat ini saja. Share on ke? On. Mantap. Okay. So, ini sajalah konten Nazia pada kali ini. Kita dah terjah rumah share. Thank you so much yang boleh tengok daripada awal sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk channel Nazia dan juga AI team yang lain. Yes. Bunga Melati, Bunga Sasih. Itu saja dari Nazia. Terima kasih.